2025 perlawanan akhir. Perlawanan di antara Myanmar menentang Cambodia. Hadirin dan hadirat sekalian, dijemput from Myanmar, Nam Jareng. Peserta dari Myanmar ini baru berusia 18 tahun, berketinggian 160 cm dengan berat 56 kg. Manakala di penjuru biru pula dari Kamboja berusia 21 tahun, hanya 2 cm kelebihan ketinggian yang dimiliki oleh Pish Manet dari Pish Jim Kun Khmer. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan perlawanan ini, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang bersusah payah bagi mencairkan kejohanan wilayah pahlawan internasional Muay Thai pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kita ucapkan kepada Royal Chulang dan Hotel Resort Malaysia di atas penginapan istimewa yang diberikan kepada semua peninju, termasuklah Super League dan juga Johan Ghazali sepanjang berada di Kuala Lumpur. Semua sekali tuan-tuan, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Menteri Perdagangan Nam Jareng dari Myanmar yang bakal mencabar Pish Manet yang mewakili Kamboja bagi Pish Jim Kun Khmer yang sememangnya memiliki kelebihan berdasarkan jangkauan 2 cm. Juga terima kasih kepada stesen radio rasmi kami, Era, dan juga mencintai kepada kami, kita di sana juga tahu. Tuan-tuan dan puan, terima kasih. Tidak terhingga, tepukan sekali lagi untuk Tourism Malaysia. Apa yang kami harapkan untuk menjaga kejohanan seperti ini di masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan dan puan, upacara Lakasamba. Jadi bagi anda yang baru saja bersama kami, ini adalah main card perlawanan terakhir untuk final bagi Super 4 yang kedua antara Nak Muay dari Myanmar, Nam Jareng berdepan dengan petinju dari Kamboja mewakili Pish Jim Kun Khmer iaitu Pish Manet.
perbezaan umur 3 tahun ini, dan jangkauan tidak juga jauh, hanya 2 cm. Adakah kita dapat melihat perbezaan dari segi permainan, maybe mengikut negara mereka? Tapi tumbukan yang dibeli atas serangan Nam Jaring dilihat lebih berat berdasarkan susuk tubuhnya. Biarpun baru berusia 18 tahun, tetapi dia pasti tidak akan berikan kemenangan mudah untuk Pitch Manet. Apakah keputusan knockout yang kedua dapat diperhatikan pada peluang terakhir ini? Tiga minit 3 pusingan yang perlu diharungi oleh kedua-dua nak muay ini. Jadi bermula pusingan yang pertama. Nam Jaring di penjuru merah, manakala Pitch Manet dari Kemboja di sudut biru. Pantas tumbukan dari Pitch Manet. Counter yang baik dari Nam Jaring sebagai amaran. Pantas tumbukan dari Pitch Manet yang lebih dahulu hinggap di muka Nam Jaring. Satu combo yang baik dari Nam Jaring. Jadi sikuan tidak menjadi dari Pitch Manet. Oh, left hook yang cantik oleh Pitch Manet. Boleh tahan keras juga ya. Ya. Itu Nam Jaring sedikit terkesan dengan tumbukan tersebut. Satu serangan siku yang kurang berkesan dari Manet. Nam Jaring terus memaksa, Pitch Manet memaksa Nam Jaring ke penjuru. Dia mengawal gelanggang dengan baik. Dan satu body shot dari Pitch Manet. Satu counter kicking yang kemas dari Manet. Tiada cubaan clinching yang jika kita lihat permainan ni. Oh, baru saja cakap. Tiga empat serangan lutut dilakukan oleh Manet dalam situasi rapat itu. Blocking yang baik dari Manet untuk mengelak sepakan Nam Jaring. Satu cross kemas dari Pitch Manet. Uppercut dari Manet. Jumping ni yang cuba dilakukan oleh Pitch Manet tadi, tepat terkena di bahagian badan. Tapi counter siku yang dilakukan oleh Nam Jaring, boleh dikatakan padu juga. Baik, satu push kick dari Nam Jaring untuk mengelak sikuan yang dicuba lepaskan oleh Pitch Manet. Jadi berakhir 3 minit yang pertama. Kedua-duanya tidak mahu mengalah, masing-masing melancarkan serangan balas. Kereta anda menghalang lalu lintas. Jadi kita imbas mula 3 minit yang pertama. Bagaimana combo yang baik dilepaskan oleh Pitch Manet. Uppercut dan seterusnya. Sekali dia cuba untuk melakukan sikuan. Nam Jaring juga tidak mahu mengalah. Dia juga sempat melepaskan beberapa tumpukan dan juga sepakan.
Satu cross dari Fishmanet tepat ke arah muka Nam Jaring. Kepada sistem pencahayaan lampu kami daripada Impian Event. Satu body shot tapi blocking baik kemas dari Nam Jaring. Di pusingan yang pertama. Jika kita lihat Nam Jaring agak keras juga chinnya. Banyak tumbukan-tumbukan yang tepat di bahagian muka, langsung tidak menggoyahkan standingnya. Bahang yang kuat dalam sukan Muay Thai ini. Nama besar seperti Rod Tang adalah individu yang memiliki kekuatan jaw. Betul. Mereka ni memang beradu kekuatan, tiada cubaan untuk mengelak atau memblok. Cuma hanya memakan dan juga membalas serangan balik. Serangan lutut yang baik dari Fishmanet. Nam Jaring terus menunjukkan respons segera. Dia tidak mahu melengah-lengahkan masa apabila setiap serangan dilakukan oleh Fishmanet. Satu tumbukan berkesan dari Nam Jaring hingga ke muka Manet sebentar tadi. Di pusingan yang kedua ini Fishmanet lebih banyak menyerang berbanding counter dari Nam Jaring. Walaupun susut Nam Jaring yang agak tidak tinggi, tapi kaki high kicknya sampai di kepala Fishmanet ya. Mid section attack. Satu sikuan dari Nam Jaring. Body shot dibalas oleh Fishmanet. Clinching dari Manet, dari Nam Jaring untuk mengelak serangan susulan. Sebelum dileraikan oleh pengadil perlawanan ini. Fishmanet terus melancarkan serangan dan mara ke depan. Dia tidak mahu memberikan sebarang ruang dan juga masa untuk Nam Jaring. Oh, cantik body shot yang dilakukan oleh Fishmanet sebentar tadi. Satu cross dan satu lagi tumbukan. Jab tangan kiri yang dilepaskan oleh Fishmanet tepat ke arah muka Nam Jaring. Tapi ia tidak memberikan sebarang kecederaan dan juga kesan yang ketara kepada petinju dari Myanmar itu. Tentunya melepaskan low kick dan serangan siku dimulakan oleh Nam Jaring. 22 saat yang terakhir di pusingan yang kedua dari 5 pusingan. Oh, cross yang cantik oleh Nam Jaring. Kali ini lihat bagaimana Nam Jaring melakukan sepakan demi sepakan. Memaksa Fishmanet berada di penjuru. Jadi berakhir pusingan yang seterusnya dari 5 pusingan. Sementara itu Nam Jaring masih lagi memiliki tenaga yang banyak berbanding dengan Fishmanet. Mampukah dia bertahan hingga pusingan yang kelima? Tapi jika kita lihat Nam Jaring banyak juga memakan tumbukan oleh Fishmanet. Tetapi dia mampu untuk menyerap setiap tumbukan tersebut. Satu body shot dari Manet. Satu push kick yang baik dari Nam Jaring. Kabinet. Satu cross yang baik dilepaskan oleh Nam Jaring tadi ke arah muka Fishmanet. Agak terbuka pertahanannya.
Round keempat ini dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Dua lagi pusingan bakal menyusul. Enam minit telah pun diharungi. Belum ada tanda mana-mana petinju yang menguasai ataupun mendominasi perlawanan ini. Sangat kurang jika kita lihat mereka ingin melakukan clinch. Banyak melakukan attack daripada luar. Pitch Manet terus mengasak. Dia melakukan tekanan dan juga serangan. Satu sikuan dari 6 jaring dan dibalas pula oleh Pitch Manet. Kita lihat Pitch Manet tiada cubaan ni melakukan tumbukan. Hanya mahu mengeluarkan siku. Nadir memberikan amaran kepada kedua-dua anak muai, khususnya kepada Pitch Manet yang harusnya mendengar arahan daripada pengadil sebelum meneruskan serangan. Sebaik saja ia diberhentikan. Baik cross dan juga jab dari Pitch Manet. Satu hook tangan kiri yang cuba lepaskan oleh Pitch. Perhatikan langkahnya, kemarahan ke depan juga sedikit kurang lancar, tidak sebagaimana di pusingan pertama, pusingan yang kedua. Jari cuba mendapatkan outreach untuk menyukat jarak bagi mengelak sebarang serangan dilancarkan oleh Pitch Manet. Dia nampak 6 jaring cuba membuat fight ni hingga ke round kelima. Mungkin melihat Pitch Manet bertindak agresif ni mungkin dapat memancitkan dia dan melakukan serangan di round yang seterusnya. Mungkin ini adalah salah satu strategi dilakukan oleh 6 jaring. Cuba itu tidak melayan Pitch Manet. Demi elakan dilakukan. Melakukan teknik touch and go. Tidak melayani attack Pitch Manet. Pitch Manet yang cuba mengasak lawan ke penjuru untuk membataskan pergerakan Pitch Manet mengelak dari serangan. Jadi berakhir pusingan yang ketiga. 9 minit telah pun diharungi oleh kedua-duanya. Ada 2 lagi pusingan yang perlu diharungi oleh mereka. Adakah habis? Nampak gayanya seperti habis. Tapi nak ikutkan tadi grafik mengatakan 5 pusingan. 5 pusingan. Apapun Ya, perlawanan 3 telah pusingan pun ditamatkan dengan 3 pusingan. Pemenang sekali lagi terpaksa ditentukan melalui kiraan mata antara 6 jaring ataupun Pitch Manet. Jadi kemenangan terakhir untuk Kemenangan diberikan kepada Sudut Merah. Jadi 6 jaring diumumkan sebagai pemenang dalam perlawanan ini untuk menundukkan Pitch Manet dari Kemboja dengan putusan kiraan mata. Jadi demikian tadi berakhir pertarungan super fight, final super fight yang kedua yang diungguli oleh 6 jaring dari Myanmar. Terima kasih kepada Rentak Muay Thai. Jadi sampai di sini pertemuan kita untuk wilayah pahlawan
International Muay Thai Championship 2025. Saka biru. Terima kasih kepada semua. Dengan 6 jaring memenangi perlawanan terakhir dalam main card ini. Syabas dan tahniah untuk penganjur wilayah Palawan Muay Thai. Pada malam ni mungkin MVP pada fight saya boleh katakan Izzat bertemu dengan RC, di mana hanya kemenangan kurang daripada 1 minit. Ya. Saya rasa that is the most KO of the night yang boleh dikatakan, the only KO yang kita ada pada malam ini. Memangnya dalam sukan Muay Thai agak jarang untuk kemenangan ditentukan lebih awal melalui knockout, kerana masing-masing memiliki sampai kita melihat bagaimana sedikit detik impasan perlawanan pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga Terima kasih. antara 6 jaring yang diumumkan sebagai pemenang untuk menumpaskan pitch manage dari Kemboja. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Tuan Kama, Presiden Muay Thai Kuala Lumpur. Jika kita lihat banyak serangan-serangan oleh Pinch, Dan juga hanya bertuli sahaja, tidak mengenai sasaran. Yang itulah sebabnya 6 jarum berjaya untuk mendapatkan kemenangan.